Saya nak korek lubang kat sini untuk tanam pokok capsicum kuning saya. Jom kita korek. Peralatan yang kita perlukan adalah ini. Nama dia bukan penyakar. Okey, bismillah. Ya, ra, ru, bi, mo. A, I, U, E, O, K, Q, K, Ko, Ta. Dah. Apa yang saya suka buat adalah saya suka masukkan sedikit daun-daun kering sebab tak tahu, anda mungkin boleh letak baja atau tanah baru atau tanah yang organik premium ke apa benda, tak kisahlah, janji letak sikit tanah hitam. Pokoknya hati-hati, buat dengan penuh kasih sayang. Alamak, tambah lagi tanah hitam. Dan inilah dia. Wow, sama juga macam ni. Tadi baru tanam. Kalau anda suka tanam pokok, tekan link di bio dan pilih buah-buah atau sayur yang anda nak tanam.